terakhir sekali saya datang belum ada tar lagi. Masa tu belum ada tar. Saya dipahamkan. Bersama saya pada petang ini ialah Datuk Sukimi, pengurusi Persatuan Orang Asli Negeri Perak. Mak Igah, Tuan. Bor. Selamat datang ke SK Jenang K9. Soalan saya, boleh Tuan ceritakan sedikit tentang keluarga dan latar pendidikan Tuan bermula dari peringkat rendah, menengah dan peringkat tinggi? Okey. Terima kasih Abu Arhano atas soalan tersebut. Nama saya ucapkan terima kasih kerana berpeluang datang ke sekolah SK Jenang yang lama saya tak dapat hadir lah. Dari segi peribadi, saya juga bermula sebagai seorang anak kampung, lahir di Kampung Cinggung, Batu Lapan, Perak Hulu, Tanya Malim. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Berang pada tahun 1971. Kita adalah dari keluarga kampung, memang bersekolah di Sekolah Kebangsaan daripada darjah 1 sampai darjah 6, iaitu tahun 71 sampai tahun 76. Dan saya masuk ke sekolah menengah Khair Johari Tanya Malim pada tahun 1977, hanya setahun saja. Selepas tu saya menyambungkan pelajaran saya ke sekolah menengah Hamid Han di Tapah selama 2 tahun, iaitu dalam tingkatan 2 dan tingkatan 3. Saya sempat menghuni di asrama orang asli Tapah, dan setahun di situ, setahun lagi saya menghuni di asrama sekolah menengah Hamid Han. Selepas itu, saya mengambil peperiksaan SRP, syukur mendapat keputusan yang agak baik, dan saya ditawarkan untuk belajar di sekolah menengah teknik Ipoh selama 2 tahun, iaitu pada tahun 1979 dan 1981. Setamatnya saya punya SPM dan mendapat kelulusan yang agak cemerlang, saya menyambung pelajaran saya di ITM pada masa tersebut dalam bidang rancangan bandar dan wilayah selama 3 tahun di UiTM, di ITM pada masa tersebut. Dan apabila saya menamatkan pengajian di ITM, saya terus menyambung pengajian saya di peringkat ijazah sarjana muda di UTM Johor Bahru selama 2 tahun. Jadi itulah perjalanan persekolahan saya daripada sekolah menengah, sekolah rendah sampai ke universiti. Dan saya rasa syukur kerana dilahirkan dari kalangan anak kampung dan dapat menunjukkan bukti bahawa kita anak kampung juga boleh berjaya dalam pendidikan dalam keadaan keluarga yang serba kekurangan. Itu yang saya dapat kongsikanlah dari segi latar belakang pendidikan saya. Bagaimanakah Datuk menyelesaikan sesuatu cabaran khasnya dalam kerjaya sebagai pengerusi Persatuan Orang Asli Negeri Perak? Cabaran dugaan adalah sesuatu yang kita perlu tempuhi dalam karier kehidupan kita, sama ada semasa kita menjalankan tugas dalam karier perkhidmatan ataupun di dalam persatuan. Di dalam persatuan, cabaran kita adalah lebih besar kerana persatuan ini adalah sukarela. Kita tubuhkan persatuan atas dasar untuk membantu masyarakat orang asli, khususnya di negeri Perak dalam bidang pendidikan. Jadi matlamat utama kita adalah fokus kepada membantu
meningkatkan tahap pendidikan masyarakat anak-anak orang asli khusus di negeri Perak. Jadi cabaran utama kita adalah dari segi mengumpulkan cendekiawan ataupun rakan-rakan yang sama-sama mempunyai tujuan dan matlamat sama untuk membantu kita menubuhkan satu persatuan dalam membantu menganjurkan program-program untuk membantu masyarakat orang asli. Jadi cabaran memang besar, ya, terutamanya dari segi untuk mengumpul dana lah, sebab persatuan ni adalah ditadbir atau diuruskan sendiri oleh kita. Jadi cabaran utama kita mencari sumber-sumber bagi memastikan bahawa kita dapat mendapatkan sumber yang cukup untuk menjalankan program-program kita lah, khususnya dalam membantu membangunkan masyarakat orang asli dalam bidang pendidikan. Jadi syukur kerana kita mempunyai beberapa orang AJK yang committed, ya. Di antara kita punya AJK yang amat committed adalah kita punya timbalan pengurusi adalah seorang bekas kaki tangan kerajaan, iaitu Datuk Dr. Pian Tan. Dia adalah bekas timbalan ketua pengarah perikanan. Kita juga ada seorang baru saja berpencen, Profesor Datuk Dr. Bahari Belatun, iaitu dekan Fakulti Komputer daripada USM. Dan kita ada pegawai-pegawai kerajaan yang lain daripada KOP, daripada JMG dan sebagainya yang begitu committed, yang membantu dalam program-program kita. Jadi saya berharap satu hari nanti adik bila dah berjaya, ya, ingat balik dekat masyarakat kita, sebab sumbangan kita amat penting dalam memajukan kita punya bangsa. Kata-kata nasihat dan harapan Datuk kepada anak-anak serta warga RPS Jenang. Okey, saya punya nasihat mudah saja. Tidak ada kejayaan yang datang bergolek. Tidak ada kejayaan yang mudah dalam kehidupan. Usaha itu tangga kejayaan. Jadi perkara utama yang kita perlu ada untuk berjaya adalah rajin berusaha. Jadi rajin berusaha itu adalah tangga kejayaan, dan kita perlu berkorban untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ingatan saya ataupun saranan saya, nasihat saya, perlu rajin berusaha. Terima kasih Datuk kerana sudi ditemubal oleh wartawan Cilik Jenang Hub TV. Semoga Datuk terus berjaya di lapangan. Terima kasih kembali, jumpa lagi.